Hai, Assalamualaikum korang. Welcome back to YouTube channel Awana Style. Dalam BTS kali ni, cerita Sherif ni, korang akan nampak kita orang punya behind the scene untuk melakonkan cerita ni. Kita inspirasi daripada cerita Sherif untuk buatkan dia jadi parody sikit. Dalam BTS ni, korang akan nampak ada yang watak baik, ada yang watak nyanyok, ada yang Sherif tapi layan pusat, ada yang melawan je. Korang kena tengok BTS ni, tengok gelagat kita orang. Layan lu BTS ni, let's go. Assalamualaikum, welcome back to YouTube channel Awana Style. Okay, so hari ni kita nak syuting Syafila apa je? Syafila apa semua pekak. Dia tak dengar dah apa orang tanya. Okay, so hari ni kita syuting short film ala-ala Syarifuddin, iaitu narkoba. Tu narkoba, ini bukan narkoba, ni kita lain sikit. Kita nak syuting short film macam gitu. Tapi kalau yang macam cerita tu Sherif Zul Arifin kan, ini bukan Zul Arifin lah yang berlakonnya. Ini Ajib Ijan. Kalau Zul Arifin tu yang semak sikit lah. Kalau ni macam okay, so kalau korang nak tengok apa yang terjadi dalam cerita ni, siapa yang, kalau Mad Killer kat situ kan Syafiq Khalid, kita nak tengok kat sini siapa yang gagak hitam tu. Korang kena tengok. Sama adakah ini dia Nakib, Ika, Aziz. Oh ni Acah Sherif. Acah memang. Tak, Zul Arifin lagi handsome pada kau. Dia berjambang pun tu tak handsome. Kau berjambang macam orang hutan. Kalau Zul Arifin dia tough, perut tak ada. Ini tak tough, perut jadi. Ini sih zaman siasat. Balik kerja, simpan pasar. Malam, tengok wayang. Dekat mana? Kita brow. Cerita apa? Black Brother. Dengan siapa? Kawan sekolah. Siapa nama kawan kau? Aisyah. Asal kau keluar dengan kawan kau? Kenapa? Saya tak boleh keluar dengan kawan saya ke? Seorang ni memang cik batal. Tapi yang cakapnya bos lah. Aduh, tak buat hati orang tau. Pangainya tau. Lighting kalau malaikan plastik. So kita hari ni Alah kan? Tak ada kat wah. Asal tu? Kau dah buat aku sakit. Selected mat. Aku nak pernah. Oh, kau nak menari? Dia nampak. Okay. Oh my god! Wow! Perfect answer. Perfect lebay. Sama. Bye. Okay. Nazira. Perfect answer. Perfect lebay. Sama macam gagak hitam. Betul. Cik. Cantik sikit. Dah keluar dari tu. Cantik? Mana macam tu? Mana itu? Tahu. Tu skrip. Dia skrip. Ni skrip. Tunjuk. Oh, tak faham balik. Ya. Bijak. Jarang nak jumpa pekerja-pekerja bijak macam tu. Allah, macam nama mama. Mic tu asal kat atasnya. Tadi Ika suruh Aziz shave sebab dia tak suka tengok Aziz shave. Aziz tak shave. Jambang dari syurga. Korang ni macam-macam perangai sekali man. Korang ni macam-macam perangai Ada yang tak nak bagi kerja sama. Ada yang ni kau nyanyok. Nakik apa Ada yang tak nak bagi kerja sama. Ada yang bermasalah. Ada yang anak mak. Nyanyok. Macam-macam perangai. Nazira. Perfect answer. Lebay yang kuat. Okay, sempat ni aku praktis. Beri tepukan kepada Nazira. Answer perfect lebay. Sama macam gagak hitam buat kerja. Maksudnya tak ada. Okay, bersurai. Dah, ambil yang ni. Lepas ni dah tak jadi. Apa dia? Ada 3 perfect. Okay, apa dia? Answer. Lebay. Lebay.
ajar dia dengan anjing aku tu. Tangan aku dia tadi stay segini. Perfect answer. Perfect lebay. Perfect question. Okay, boleh? 100. Okay. Boleh tepukan. Oh, boleh tepukan. Okay. Boleh tepukan kepada Nazira. Gelak lah Aziz. Aku tak gelak. Aku orang serius dengan kau ni. Mini money moldova shiny mini money Ha, Ika Farhana. Saya tak ada masa. Saya rasa saya dah lama tak interview Ika Farhana. Ya, saya memang tak nak bercakap dengan orang sombong. Sorry. Dalam cerita Sherif, Ika Farhana boleh ceritakan Saya tak berapa yang cerita. penting sangat dalam cerita tu. Watak saya pun tak penting. Sekarang saya tak tahulah kenapa orang tak nak ambil saya banyak job. Semua job BTS ke apa ke, memang saya dah sorry lah. Okay, Ika Farhana. Tak nak tanya banyak lah kalau macam tu Ika Farhana kita tanya soalan random Kalau diberi peluang. Saya nak, tak. kalau peluang yang ada, saya memang nak kahwin sekarang lah. Sebab benar lah banyak kali lah orang tanya bila nak kahwin. Saya nak kahwin. Okey. Siapa tak nak kahwin? Itu soalan makcik. Ni soalan anak makcik. Okey, Ika Farhana, kalau diberi peluang untuk berlakon dalam filem, nak berlakon dengan siapa? Maksudnya luar ke? Tak kisah. Nak berlakon dengan siapa? Haji Zaini. Ha? Haji Zaini. No, God, please, no. No. Syafiqah suami Milana. Cari Samad. Pablo. Saya nak berlakon dengan Jaden Smith lah. Oh my God. Wow. Menyanyi pun saya nak dengan dia. Nak menyanyi dengan dia? Cuba nyanyi sikit. Dah mention kena lah buat. Apa? Menyayang. Nampak? Cinta dikenal. Tak bukan lagu tu kan? Okay. Jangan lupa tengok short film kita orang, short film Sharif Office, YouTube channel I Wanna Style. Okay, bye-bye Ika Farhana. Bye. Belagak. Belum berlakon dengan Jaden Smith dah belagak nampak? Belum berlakon? Belum lagi Belum lagi. Jangan buat fitnah. Okay korang. So, nama saya dalam cerita ni Sherif. Saya lah Sherif. Nampak muka saya lebih kurang Zul Arifin tak? Hey, lebih kurang. Okay, so korang yang dah tengok BTS sampai habis, terima kasih sangat. Korang boleh komen kat bawah sama ada BTS ni menarik untuk korang ataupun tidak. Komen apa yang korang nak dalam BTS akan datang. InsyaAllah kita orang akan buat untuk korang, okay? Saya harap BTS ni akan memberi senyuman dan gelak ketawa kepada korang semua, okay?